Awal malam ke, tengah malam ke, awal pagi ke, sebelum subuh ke. Dr. Mo, saya nak tanya, bilakah waktu yang paling sesuai untuk saya bersama kalau nak cepat hamil? Awak yang dapat zuriat kan, sebenarnya waktu bersama tu sangat mainkan peranan yang sangat penting lah. Sebabnya kita nak satukan sel isteri dengan sel suami. Bila dua-dua boleh bertemu, barulah boleh dapat zuriat lah. Kalau sel suami ada tapi sel isteri tak ada, ini bukan waktu hari ovulasi, kita tak jadi. Dan kena tahu, wanita itu, dia punya ovulasi tu sekali dia sebulan. Dia tahu hari apa. Kena tahulah hari ovulasi isteri tu bila. Kemudian kalau kita nak cakap masa bila yang kena bersama. Awal malam ke, tengah malam ke, awal pagi ke, sebelum subuh ke, siang ke, tengah hari ke, petang ke, sebelum maghrib ke, pun penting juga sebenarnya. Sebab dia boleh bantu untuk kita tenang, kita dah stres, lebih stabil. Tu mainkan peranan. Takkanlah kita penat-penat kerja tengah hari kita nak bersama kan. So dia akan effect hormon suami tu. Suami tu masa stres lagi tak cukup rehat kan. Fasa yang keluar nanti kurang berkualiti. Kalau boleh cuba tengoklah waktu korang, waktu bila yang macam sesuai lah. Isteri tenang, suami tenang. Biasanya malam lah kan. Malam tu korang dah rehat, makan, sembang. Ya Allah, sama-sama rasa happiness tu macam lebih tinggi lah sikit. So korang dapat zuriat awak bila ni. Mesti kualiti ni bapak tu begini. Untuk suami, ya, bila untuk isteri. Okay, boleh. Okay, terima kasih Dr. Mo. Okay.